Hantar anak balik IKB tadi. Okey. MRT rosak. Inilah kehidupan kota Kuala Lumpur malam-malam. Kawasan Bukit Bintang. Cabaran bawa motor besar ni, tak boleh mencilok lah. Tak boleh mencilok. Follow je lah macam kereta. Merah berhenti. Jauh jalan. Kadang ni nak jalan sana, ni tengok tombak itu tak payahlah. Okey. Baru lepas hantar Fik, tadi ada kena tahan dengan polis sebab KL sekarang ni ada ASEAN Summit
ASEAN Summit. So ada perintah kawalan dekat KL. Ya bang, Exhaust abang kuat bang. Tapi tak ada apalah, bagi tahu dia lah benda yang sebenar kan, hantar anak. So dapatlah pusing-pusing KL sekejap, lalu ke Bukit Bintang tu. Tapi jalan sesak lah. Sebab tu lah saya pindah keluar dari KL. Alhamdulillah. Ni rehat sekejap, ambil angin malam. Solo je. Sekejap lagi lepas update apa ni, intercom ni, kita try connect balik. Sebab intercom tak connect, lama dah tak on. Kena connect balik. Dan juga bila connect pula, ada pula firmware nak kena update. So terpaksa lah tunggu. Berapa minit ni? 6 minit tengok ni, intercom ni nyala-nyala ni. Intercom nyala-nyala. Enjin dulu. Lagi berapa minit? 7 minit pula. 7 minit pula. Tadi 6 minit, ni naik 7 minit pula. Tunggu je lah. Ada bunyi lah kat telinga. Tak ada lagu, tak ada nak pasang lagu. Aduh, payah. Tadi masa dekat Equine Park tu, minta maaf lah kat abang-abang X-Max tu. Bukannya nak memotong, tapi emergency. Sebab anak nak kena balik. Dia punya curfew start pukul 11 malam. Duduklah dalam KL. Kita expect ada roadblock lah nak masuk KL tu. Tapi tak ada, Alhamdulillah. So tak di rushing juga lah. Cerita dia sebab MRT buat hal. Patutnya tak sampai sejam dah sampai KL daripada Putrajaya tu. Ni dia kata dah 2 jam baru sampai dekat Equine Park. Memang orang kata gamble je lah ni. Sebab tu lah, dengan ciginya tak synchronize, dengan reso tak synchronize lah. Main gamble je jalan ni. Alhamdulillah lah sampai juga. Ni nak balik ni relax-relax lah, santai-santai sikit. Lama tak keluar merayap dah. Lama tak berembun. Lagi 5 minit. Mata dah tua, dah rabun. Benda kecil-kecil ni tak nampak, kena tengok betul-betul gitu kan. Kejap lagi kita try pula connect boleh dengan reso. Gagal juga. Dah update, gagal juga. Nanti balik, tengok balik manual lah, macam mana nak sambungkan. Tak ingat lah. Malam lah ni. Dah pukul 11 lah. Esok pagi ada appointment kat klinik pula. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pergi tengok MotoGP dekat Sepang? Ramai juga geng-geng budak-budak pedok tadi makan dekat Sadamu. Habis. Dengan ASEAN-nya, dengan MotoGP-nya, jam terus Sepang. Kota warisan habis. Aduh lah. Tapi tak apalah kan, bukannya selalu, sekali-sekala. Alhamdulillah. Ni kalau ada lagu ni, kita buka lagu apa lah, Grace Patih lah, Grace Patih. Lagu apa kita boleh menyanyi malam ni?
Tak ingat lah. Time ni tak ingat lagu apa nak nyanyi. Itulah, kita enjoy the silence. Enjoy the silence. Laju-laju kereta malam ni. Tengok ha. Ini highway Max, MEX Max. Banyak ada kejadian yang teruk berlaku kat sini. Risau juga bawa highway ni. Orang sini dia ingat macam jalan lurus tu tak bahaya kan. Main tekan je minyak. Oh, besok saya ada appointment. Bukanlah saya ni driver je. Wife saya ada appointment dekat klinik nak ambil result darah. Lepas tu petang pula ada appointment dekat spa nak mengurut badan. Hari ni punya kerja. Hari ni kita apa? Malam kemarin kita ada makan-makan. Mak motor saya datang, abang ipar saya belanja makan dekat Banting. Hari ni saya buat apa pagi tadi? Iron baju sekolah. Kerja rutin biasa tu. Iron baju sekolah anak-anak. Lepas iron baju sekolah, ya garing baju sekolah. Tak ingat lah. Ini hari apa? Sabtu Yalah Sabtu pagi tadi saya iron baju sekolah. Lepas tu keluar. Kita makan dekat petang tadi kita keluar makan dekat apa? Yang ajak Shiro je tu. Bumbu babah apa? Lebih kurang gitu lah, nasi padang. Okey lah. Cuma agak pricey sikit lah. Harga dia agak pricey sikit. Sekali-sekala okey lah. Kalau hari-hari rabak poket. Dia baru buka cawangan dia dekat Kota Warisan. Dekat depan sorry. Dekat depan simpang masuk ke Hartalega tu. Oh, situ barisan tu banyak betul kedai. Kedai mamak apa, macam-macam lah. Hazira lah, apa, Royal Kedah, non-Royal Kedah apa, lebih kurang gitulah, Royal Kedah. Tapi yang paling sedap yang saya pernah cuba kat situ Sadam. Siapa-siapa nak try makan mamak sedap, try dekat ni bukan promosi tau, tempat benda sedap, saya share lah. Sadam. Dia kedai ujung sekali. Dia punya thosai sedap. Dia punya nasi, lauk dia pun sedap. Dah berapa kali saya tahu Sadam ni. Masa dulu kat Ipoh ada makan sekali. Saja test dekat sini, tengok dia punya taste tu sama tak kan. Sedap lah. Memang dia jaga kualiti dia. Harga pun berpatutan. Tak mahal, tak murah, tak mahal. Orang kata sesuai lah. Wah ni tutup jalan. Jalan tutup. Ada tu delegate ASEAN nak lalu. Nak cerita politik ke? Tak payahlah. Tapi cerita lah pasal Gaza dan Palestin, saudara-saudara Islam kita dekat sana. Saya follow rapat bila kita punya wakil-wakil, duta-duta kecil kita yang menyertai Global Flotilla Sumut. Ada berapa orang? 23 orang campur 9 orang. 23 orang tu dalam wave yang kedua, 9 orang tu wave yang ketiga, termasuk respect lah.
saya respect berkenaan movement Global Sumut Flotilla tu. Saya sokong 100%. Saya sokong 100%. Sebab apa? Itu adalah salah satu usaha daripada kita. Kita ni tak mampu nak pergi, jadi orang lain nak pergi dan nak bantu, kita sokong. Itu yang sepatutnya. Bukannya kita ni cari cerita-cerita mengarut-ngarut lah, kata itu semua sandiwara lah, apalah. Saya tak berapa setuju lah dengan pendapat ada seorang ni. Saya tahu apa sebab dia buat macam tu. Sebab banyak juga yang geng-geng kat Facebook ni yang nak dapatkan view supaya dia orang boleh monetize. Dia orang tukar view dan juga screen time tu kepada duit. Dan dia orang akan buat cerita-cerita yang sensasi. Contohnya macam ni Global Sumut Flotilla tak bersetuju dengan corak pemerintahan kerajaan Madani. Saya pun ada benda tak setuju. Ada juga benda saya tak setuju. Cumanya kalau kita nak bagi tahu kita tak setuju, jangan cakap macam aku tak setuju sebab ini. Okey, sebab dah ada. Cuba bagi kata apa, cadangan untuk penambahbaikan. Cadangan. Kalau aku tak setuju, aku rasa kalau buat macam ni lagi baik. Datangkan dengan statistik. Kita punya argument kena ada support dengan evidence. Kalau kita argue without any evidence, then semua orang boleh buat, kan? Balik kepada Global Sumut Flotilla. Saya bukan nak menjilat sesiapa. Dalam isu berkaitan Palestin ni, cuba kita tolak ke tepi fahaman politik masing-masing. Diorang tu saudara kita. Baitul Maqdis Palestin tu adalah tanah wakaf untuk umat Islam dan dijajah oleh Zionis, laknatullah. Tanggungjawab kita sebagai orang Islam, tanggungjawab kita sebagai orang Islam ialah membantu paling sikit pun. Nabi cakap kalau kita ni tak mampu nak pergi berjuang, hantarlah minyak untuk hidupkan api-api dekat sana. Itu contoh. Sebab apa? Dulu-dulu nak hidupkan api kan pakai minyak. Jadi biarlah kita ni guna akal waras. Maksud tu, Nabi punya maksud tu ialah tolonglah, paling tidak pun doa ataupun tak bercakap buruk pasal orang yang membantu tu. Itu pun satu pertolongan juga. Share dekat kita punya social media isu-isu ni, biar semua orang sedar, kan? Yang Mamat Nangoi seorang ni, yang terpaling askar ni, siap cakap apa ini semua sandiwara lah, apalah. Kau siapa lah? Kita tak nak main attack personality lah, tapi cara kau cakap tu pun macam palatau sangat lah. Terpaling palatau. Dia kata dia memperlekehkan usaha grup daripada yang menyertai lah, peserta yang menyertai gerakan Global Sumut Flotilla ni. Dia kata tak ada hasil. Sebab apa? Dah tahu dah Israel tu akan tahan diorang. Kenapa nak pergi juga? Dia gini bang, saya panggil abang lah, hormat sikit kan. Saya hormat abang, kalau lah nak kata usaha tu kena tengok pada
berjayaan sesuatu usaha tu, dan berjaya je yang dia tengok. Kalau tak berjaya tu tak tengok. Habis tu Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun dia berdakwah. Usahalah nak menarik orang kepada Allah, 950 tahun. Berapa kerat je yang ikut agama ni? Cuba cakap. Habis tu Nabi Nuh punya usaha tu macam mana? Abang fikir dulu bang, sebelum cakap Kalau kita tak tahu bukan bidang kita, jangan kita cakap. Sama kat saya boleh takat tu je lah saya nasihat. Mungkin benda ni dah isu dah lama, tapi yalah, ini ada peluang nak buat video atau motor ni, saya kena cakap lah. Ya bang, muhasabah diri. Kalau kita tak mampu nak tolong saudara Islam kita di Palestin, kita doa bang, yang terbaik. Orang yang nak tolong, kita bantu orang yang nak tolong tu. Doa untuk diorang. Jangan kita mempersendakan diorang pula. Abang tu apa? Kalau abang buat live atas kereta, saya buat live atas motor bang. Nak ketawa. Tak cantik lah bang. Tak cantik bang. So itu je lah. We stand for Palestine. Assalamualaikum. Bye.